Tapi intention orang tua kita kalau suruh sampai ucapan adalah ucapan penghargaan. Betul lah Ini tu. kau sikit. Betul lah tu. Kan? Bagi ucapan sepatutnya cakap saya nama saya sekian, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menerima rombongan kami, kan? Kan? Betul. Doakan kami panjang jodoh apa benda semua kan. Minta restu daripada keluarga kan. Kalau aku jadi orang tu doakan kami, restukan hubungan kami, dan kalau boleh diskaun lah sikit duit hantaran tu je kan. Kan? Serius aku pun ada cakap juga dulu masa zaman aku kan. Bapak aku panggil di atas. Lepas tu dah kenal-kenalkan tu kan. Lepas tu bapak mentua aku sekarang duduk dulu nak duduk dulu kata macam tu. Lepas tu juru cakap, bapak mentua kau yang sekarang ni? Bapak mentua. Yelah aku itu je pun bapak mentua aku. Kau ada satu je lah bapak mentua apa, betul lah. Betul. Lepas tu masa tu juru cakap kepada keluarga wife aku, pak ngah aku lah. So dia suruh aku duduk sebelah. Dia kata, okey Ashraf, kita dah bincang tadi, okey tarikh perkahwinan sekian tarikh, gini dan hantaran belanjanya sebanyak sekian ribu. Setuju ke tak? Dia kata gitu kan. Mula-mula dia minta 20. Dia minta 20 Dia minta 20. Lepas tu aku cakap, kalau 15 boleh tak?